Bifil, Sherito. Dan yang terbaru ni apa nama tu? Livco. Livco. So masa yang akak stroke tu, dalam tempoh pemulihan tu, kan akak ada tambah Bifil. Yang masa tambah Bifil tu, apa akak punya tindak balas? Tindak balas tu memang cepat lah, sebab saya minum dia satu kotak tu 3 kali sehari kan. So rasa macam badan ringan, walaupun macam kita belum berapa bergerak lah, tapi rasa badan tu memang rasa ringan lah. So dengan slow-slow kita akan dapat gerakan badan, kaki semua lah. Sebelum ambil Bifil? Sebelum tu memang tak ada lah, memang tak gerak lah. Memang kita baring saja. Lepas tu masih gunakan kursi roda lah untuk bergerak lah. Boleh uruskan diri sendiri tak? Tidak, memang tidak. Mandi pun apa semua suami dengan adik yang urus. So selepas tu itulah dalam masa yang paling best saya suka yang minum Bifil tu, sebab dia buka kita punya saluran urat tu kan. Kita minum itu, alhamdulillah rasa ringan badan. So macam kepala pun macam tak beratkan, kita boleh goyang-goyang badan, goyang kaki kan. And then dalam masa yang sama kita untuk exercise badan kita lah. So masa fisio pun saya cuba minum tu kan. Jadi macam rasa macam bertenaga lah untuk badan kita. Tapi Aurora masa tu pakai jugalah. Masa tu saya pakai top dengan boxers dengan stocking je lah. Itu saja yang dulu saya pakai. So cuma malam saya pakai pants je lah. Dengan sekarang full lah pakai dengan jenis scarf sekali. Okay. So nak tanya, sebagai seorang pesakit stroke yang pernah dalam keadaan yang tak boleh nak menguruskan diri langsung, apakah pesanan akak dekat pesakit stroke kalau sana yang masih lagi tak percaya produk? Okay, bagusnya cubalah. Walaupun barang ni mahal, produk ni mahal, tapi bagus untuk kesihatan kita lah. Cubalah, macam hati berlemak pun saya dah okey sekarang ni. Bifil pun dah okey. Sekarang ni semua okey lah, alhamdulillah. And then badan kita pun bertenaga. Cubalah produk ni. Alhamdulillah. Stroke tu bila tak? bulan Jun 2025. 2025. So saya start minum tu, saya start pakai tu daripada stocking dulu kan. Memang tapi adakah bolehkah seluruh kita pakai dia boleh buat kita sihat? Memang macam tak logik lah kan. Tapi kalau belum cuba, belum tahu lagi lah. Kena cubalah. Sila like, share dan komenkan video ni, dan jangan lupa savekan video ni. Sila follow dengan CY.